Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni 18 Mac 2025, hari Selasa, dan hari ni adalah hari cuti nuzul Al-Quran, cuti umum lah. Saya tak bekerja, dan jom kita buat sedikit kerja part time. Hari ni saya nak bekerja part time, kerja yang biasa saya buat kalau saya ni ada cuti ataupun ada free lah. Tengoklah kalau tak ada apa-apa hari tu, dan bolehlah buat kerja part time. So let's. Jadi sekarang pukul 8 pagi, saya nak start buat part time job ataupun kerja sambilan yang saya kata tu sebagai seorang Grab driver lah. Tapi saya lebih kepada menghantar barang sahaja, iaitu macam barang-barang di pasar, lepas tu kek ataupun makanan lah. Jadi jom kita on kita main app. Sini adalah app Grab. Saya tekan go online. Jadi dia dah on dah, dan kita tunggu je lah job apa yang masuk. Ok, kita dapat first order daripada Texas Chicken, pergi hantar ke apartment lah. So let's go. Jadi lebih kurang macam tu lah. Bila kita dapat order, kita pergi ambil kat kedai dan kita hantar dekat pelanggan, hantar dekat rumah orang. Dah siap, dan kita akan repeat lah. Ambil job lagi, ambil job yang ambil barang macam dekat pasar, ataupun barang dekat kedai makan, makanan lah, ataupun barang-barang di kedai-kedai runcit, hantar dekat pelanggan. Cuma saya nak kongsikan lah, seeloknya setiap orang ataupun setiap dari kita ni ada satu kerja part time. Bukan apa, kerja part time ni dia ada beberapa orang kata apa, kelebihan ataupun kepentingan lah kerja part time. Yang pertama, ya kita tambah lah, tambah duit ekstra lah, siapa yang tak nak duit kan. So macam saya buat kerja part time Grab ni, ada hari yang saya dapat, yalah tengoklah, kalau saya buat dekat 3 jam 4 jam, mungkin dapat sikit. Kalau saya buat 5-6 jam, dapat lebih sikit. Kadang-kadang dapat RM80, kadang dapat RM100, kadang-kadang RM100 lebih, sebab nombor pun part time kan. Jadi bila kita free, kita buat kerja, kita dapat duit ekstra. Untuk nombor 2 pula, bagi saya elok kita ada satu kerja part time. Bukan sebab apa, sebabnya kita kerja dekat company full time macam saya kerja full time sekarang ni, bila-bila masa saja kita kena bersedia lah. Contoh kita dibuang kerja ke, ataupun tiba-tiba kontrak kerja sekarang ni dah tamat, tak disambung. Jadi kita ada kerja part time, kita ada lagi pendapatan. Bukannya bila kita tiba-tiba diberhentikan ataupun apa-apa kecemasan, kita jadi hilang arah, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak cari duit kat mana kan. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita dah biasa buat kerja part time macam ni, in case lah kita pun tak nak benda tu jadi, tapi kalau terjadi juga kita tiba-tiba kehilangan kerja, sekurang-kurangnya kita ada satu kerja yang kita boleh buat daripada part time ke full time untuk sementara waktu dapat kerja baru. Kerja part time ni macam-macam. Kita boleh cari kerja, sama ada nak buat Grab ke, kalau ada kereta boleh buat Grab, kalau ada motor boleh buat Grab Food ke apa kan. Ataupun kita nak kerja dekat kedai-kedai serba neka, stesen minyak, tak kisah kerja-kerja apa yang kita boleh buat. Mungkin hujung minggu, sehari ke, katakan kita cuti Sabtu Ahad, mungkin kita boleh kerja part time tu hari Sabtu, dan Ahad kita boleh rehat. Kerja part time bukan kita nak kena push sampai kita penat.
sebab kita dah ada kerja hakiki. Tapi dia sekadar kita buat untuk tambah sikit pendapatan, dan ya, lebih kepada pendapatan lah. Dan saya rasa yang tu sajalah perkongsian ataupun vlog saya pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat pada sampai tengok video ni. Dan jangan malu untuk buat kerja part time. Walaupun kita ada kerja apa sekalipun, tak semestinya kerja kita itu akan kekal selama-lamanya. Dan jangan malu untuk tambah duit ekstra. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.